Hello, jom kita jawab soalan nombor 10. Rajah 4 menunjukkan segitiga sama sisi PQS dan sebuah segitiga bersudut tegak QRS. Okey, kat sini soalan dia suruh cari nilai X. Okey, X dia dekat sini. Okey, yang ni dia bagi tahu adalah segitiga sama sisi. Okey, jadi untuk kat sini tak payah pening-pening, kita tengok terus kepada segitiga yang ni. Q, R dan S. Okey, so adik-adik kena ingat kalau sudut segitiga, sudut dalaman segitiga adalah 180 darjah. Jadi kat sini kita nak cari X adalah 180 tolak dengan 25 tolak dengan this one adalah 90 darjah. Okey, tekan je kalkulator, kita dapat jawapan dia 65 darjah. Jadi jawapan dia C. Senang je kan?